Antara minuman Nabi malam ni, ambil buah kurma dalam angka ganjil. 3, 5, 7. Ambil ganjil, buang biji, buang dalam satu gelas. Gelas ni kecil sangat tu. Buang dalam satu gelas, buang ayak kosong, lepas tu tutup. Malam nak tidur. Besok pagi minum. Sebelum sembahyang subuh, minum. Ini antara amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah. Apa maksud tengok? Subuh berpeluh. Kecuali orang tu ada penyakit. Ada penyakit, dia ambil masa sikit lah. Kalau tak ada penyakit, sihat, subuh tu berpeluh. Tu antara minuman Nabi. Apa lagi minuman Nabi? Satu ketika, Nabi jumpa para sahabat. Nabi pesan kat sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu dapati jiran kamu meninggal dunia, jiran kita meninggal dunia, maka sediakanlah makanan ataupun minuman talbinah. Nama minuman ni talbinah. Berikan kepada waris si mati. Kerana talbinah ini mampu mengurangkan kesedihan. Siapa duk sedih-sedih ni? Yang tu masalah sedih kan, minum talbinah. Apa itu talbinah? Susu kambing campur dengan bali. Apa talbinah? Susu kambing campur bali. Ataupun madu campur bali. Dua-dua ni dipanggil talbinah. Kalau sayang kat diri sendiri, sayang kat suami isteri, sayang kat anak-anak, kenalkan minuman talbinah ni pada mereka. Lepas tu susu talbinah ni, minuman talbinah ni bagus untuk jantung. Siapa duduklah jantung masalah tu, tak bubuh stand lagi, tak bubuh belon lagi, minum talbinah ni, dia bagus, sihat jantung. Lepas tu darah kita jadi Quran hadis. Susu saya sebut tadi, talbinah tu hadis tak? Jadi darah kita mari daripada punca hadis. Wallahu akbar. Akhlak akan jadi molek, akan jadi comel. Apa ni? Boleh ya?